Okey, hari ni saya nak tunjuk cara nak buat mirroring dengan menggunakan phone Android dan MP5 player. Yang ni MP5 player model 7018B tahun 2026 punya keluar. Ni tahun yang barulah. Kalau tengok dekat dia punya ni, dia punya QC tu, bulan 6 2026. Okey, cara dia mudah je. Kita masukkan USB kabel charger telefon tu, yang asal punya lah. Lepas tu kita sambung dengan phone. Okey, sambung dengan phone, dia automatic charge lah. Bila charge dia akan naik benda ni, indikator macam ni. Okey, ni kalau kita nak download Sinitro pun boleh juga. Kita scan je, lepas tu download dia punya APK. Kalau macam ni, dia suruh download. Okey, saya dah masukkan, dah install macam ni. Okey, kita dah setting mirroring app tu. Ni mirroring app tu. Lepas tu kita cabut balik wire. Lepas tu kita masukkan. Okey, bila kita masukkan, dia akan naik charge dulu. Lepas tu kita select. Okey, nampak ni, dia akan naik mirroring ni. Start je tekan. Jadi pula. Sekejap. Start now. Okey, nampak dia keluar kan. Dia dah keluar. Okey, untuk connect dia, kalau kita nak bagi suara keluar pula, kita kena connect Bluetooth. Kat sini kita kena buka Bluetooth. Okey, Bluetooth kita kena buka. Lepas tu kita search bawah ni. Okey, KBT ni. Okey, kena pair kan lah. Okey, kita pair. Okey, dia dah connect baru dia ada suara. Kalau tidak, kita buka tak ada suara. Yang ni kita try buka YouTube. Okey, kita buatkan kat sini. Kita on sini. Kita play Kita keluar dia punya muzik. Kalau kita nak besarkan gambar, kita tekan ni. Akan jadi besar. Macam ni kita boleh besarkan lagi ni. Jadi dia penuh lah. Macam tu saja. Mudah lah cara dia. Kalau siapa yang tak tahu tu boleh roger-roger lah. Untuk ini untuk telefon Android Kalau untuk iPhone dia lain sikit. Saya tak ada iPhone, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Kalau ada buat customer nanti, insyaAllah saya akan record lah yang untuk setting untuk kereta customer nanti. Okay, sekian dulu. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.